Abang dah bersedia? Dah bersedia? Okay, jom. Bot pun dia bersedia dah. Okay, sekolah. Oh, duit. Okay, so korang boleh tengok. Kita dah sampai Korang Bay dah ni. Korang boleh tengok sangat-sangat cantik. Alhamdulillah pagi ni. Biasa kawan-kawan dia pun ada dah ni. Alhamdulillah. Bang, steady. Janji bawa botol air, kan? Bang, jap lagi balik sekolah bang. Nak buat apa? Nak buat apa balik sekolah jap lagi? Balik laut? Lagi Pulau Besar. Oh, lagi Long Beach. Okey. Steady hari ni air linang guys. Alhamdulillah. Balik sekolah dengan beg-beg lah. Nampak steady. Balik lagi lagi Long Beach pula. Okey, let's go. Alhamdulillah. Kita parking sekejap. Baby kita. Alhamdulillah guysku. Semoga kita sampai dengan selamat. Okey, kita guna AJ Yamaha Nebula je guysku. Nampak steady. Cuaca pun hari ni sangat-sangat cantik guysku. Alhamdulillah. Korang boleh tengok sendiri. Dengan linang je. Alhamdulillah. Okey guysku, jadi disebabkan cuaca sangat-sangat cantik hari ni, jadi kita singgah dekat Turtle Point dulu guysku. Okey, korang boleh tengok saya tengah tengok turtle tu penyu lah kalau saya tak silap lah. Steady ke korang panggil apa? Tu nampak ikan dia duduk bawah. Kalau telefon saya waterproof, saya boleh celup dalam air, tunjuk kepada saya awak guysku. Jadi kepada rakan sahabat yang nak datang Pulau Perhentian, boleh datang lah. Cuaca sangat-sangat cantik guysku. Alhamdulillah. Okey guysku, alhamdulillah. Jadi kita singgah dekat Fish Point sekejap ataupun Coral Garden guysku, untuk kita pergi tengok ikan dengan coral guysku. Memang sangat-sangat cantik dekat sini guysku. Alhamdulillah, steady guysku. Jadi kepada rakan sahabat yang nak datang Pulau Perhentian, pastikan datanglah kat sini snorkeling. Memang sangat-sangat cantik guysku. Alhamdulillah. Okey guysku, jadi selepas kita pergi dekat Blue Lagoon, okey, jadi kita akan singgah dekat Turtle Beach sekejap guysku, sebab kita nak relax dulu dekat sini. Nampak steady je. Alhamdulillah. Boleh relax, boleh tengok turtle dekat sini guysku. Sementara ni kita rehat dulu. Okay, steady. Apa pun subscribe dulu channel tu. Mulan Hanafi. Alright.